Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ismail bin Husin, Guru Besar SK Sungai Limau. Pada hari ini saya ingin menerangkan berkaitan program salah satu daripada amalan baik kami, iaitu berkaitan dengan HITS, iaitu HITS, Program Pemakanan Sihat bagi SK Sungai Limau. Alhamdulillah, untuk tahun yang ketiga pada tahun 2025, pengalaman 2 tahun yang lepas telah memberikan keyakinan kami untuk menambah baik, terutamanya dalam merealisasikan program ini. Semoga program HITS ini akan menambahkan lagi bilangan di kalangan ibu dan bapa yang berminat, dan harapan saya contoh SK Sungai Limau akan menjadikan satu contoh yang terbaik, terutamanya di peringkat negeri Selangor. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Puan Alzah binti Osman, penolong kanan HEM Sekolah Kebangsaan Sungai Limau, Sungai Besar, Selangor. Program HITS merupakan satu kepintaraan unit HEM yang mendapat kerjasama sepenuhnya daripada unit pemakanan Pejabat Kesihatan Daerah Sabak Benam dan juga PIBG Sekolah Kebangsaan Sungai Limau. Saya berharap agar program ini diteruskan dengan penambahbaikan supaya murid-murid Sekolah Kebangsaan Sungai Limau mendapat pemakanan yang sihat dan nutrisi yang lengkap.